harga. Harga kaki pendek ni lebih murah. Yang kedua, kaki pendek ni lebih ringan sedikit daripada kaki panjang. Yang ketiga, kegunaan. Kegunaan kaki pendek ni biasa orang lebih suka untuk sungai-sungai, tasik-tasik. Laut, orang lebih pilih kaki panjang. Sebab apa? Kita tengok dekat sini, ni contoh lah. Kalau kata ni kaki pendek, dia sampai sini je. Kalau kaki panjang dia sampai sini. Ni extra long dia panggil. Dia beza. Jadi kalau awak pakai kaki pendek, kalau kita river, kalau kita dekat laut tak sesuai. Bila kita river, air ombak pun dah masuk dalam. Itu tujuan dia. Sebab sungai dia tidak masalah. Dia tidak ada masalah ombak. Betul tak? Dia tidak ada masalah gelombang. Air sungai. Tasik ke boleh. Sesuai kaki pendek ni. Dia punya kemampuan ataupun kekuatannya sama je. Tak kata kaki pendek ni makin lagi ke.